naikkan atas. Dia buat macam ni. Dan that's why kenapa korang rasa pelik. Sebab nampak, pandai betul ni Mama. Ini eyeliner yang bukan Mama punya. Tak payah tunggu setengah jam. Sekarang terus smudge. Tak apa, kita buat pertama. So nanti bila dah setengah jam kita akan tengok lagi. Okay, adalah eyeliner yang Mama pakai. Mama pakai Half Moon dulu. Dan Mama buat bingkai. Orang cakap buat bingkai. Betul. Yang pandai. Warna brown. Dia eyeliner juga, tapi Mama letak dekat kening. Dah tak payah letak concealer lagi dah kan. Allah bagi ujian sesuai dengan kemampuan kita. Okay, saya pakai bawah mata. Yang ini dia pun masih stay lagi, nampak? Best kan? Tidak ada alkohol. InsyaAllah untuk bawa solat kita tak risau. Macam mana nak buang, pakai yang tepat. Boleh jilang. Siapa cakap tak boleh jilang? Tengok. Boleh jilang. Nak tahu apa benda? Follow Mama Rapat-Rapat.